Hi guys, hello, good morning. Sorry if the angle is quite awkward, but today is Friday and it is hari ni 14 hari bulan hari ni 14 hari bulan 11, and I'm going to vlog today a day in my life as an intern student. Since today I have a lot of activities and a lot of things to do, jadi saya rasa macam saya nak vlog lah. Jadi sekarang saya tengah bersiap untuk pergi kerja. I'm doing my skincare. Jadi I will walk you through my activity untuk hari ni. Jadi bear with me. Saya dah lama tak vlog. I don't know what I'm going to vlog. Lagipun I vlog guna iPad je kan. So I still don't have enough money to buy a new phone. I don't. I'm a student, for your mention, and I don't have money yet to buy any like new phones or cameras atau anything yang related lah. Jadi bear with me. Jadi sekarang saya nak bersiap, and I will talk to you guys later when I dah bersiap cantik lah. Gitu. I'm back. I siap dah. Sekarang dah pukul 7:47 and I'm going to go right now. I tak pakai jam lagi. Wait a minute. Jam aja. Alamak. Jam aja. I should have wore. I patutnya pakai jaket. Jam aku ni tak betul lah. 4:45. Jam ni dah pukul apa? What time is it? It's already 7:47 dah. Good morning, saya dah sampai office. Sekejap, cahaya belah sini. Gitu. Okay, jom kita naik ke tingkat 2. Boleh kan? Boleh. Okey. Kejap. Tu dia. Nanti mana dapat ni saya? Nanti ikut. Tengah ikut tu. Tak, saya saja hari ni. Buat vlog. Oh. Nanti masuk balik. Masuk balik. Belakang balik. Buat vlog. Yang ketiga punya dah siap, so saya masukkan je lah. Buruk ni. Ya Allah. Lighting. Bukan saya tadi. Tak apa, kita pipi. Bukan ni. Bukan tanya tak tanya tak cantik. Buku 3 dah. Buku 3 dah? Dah. Cuma ending Yang mana? Yang purple ke? yang purple tu. Yang purple tambah kan? Yang tambah. Orang suruh pendekkan pula buku 1 tu ke kan? Aduh, pendek pula. Okay. Ni dah buat panjang. Macam mana? Ni okey je kan? Tak Yang apalah. satu tu macam panjang kot. Ya ke? Macam sama je. Aku tahu mungkin ada yang macam macam ni kan. Oh. Ni salah. Kalau nak pendek mana? Ni kot. Oh, Panjang kan. Oh, sebab dia nampak macam sekali. Yang ni kan panjang. Aku buat cerita detail. Samalah saya pun. Cabut lah dia sikit. Susah. Panjang sangat. Tapi saya upload dulu lah dekat Basecamp. Lepas tu nanti Kak Ajar tengok lah. Yang buku 2 tak ada komen lagi lah. Mula lagi lupa. Banyak nak ni. Sangat kerja. Aku lupa dah. Saya upload dulu lah. Hari ni Kak Mira shooting hari ni for the new DA. Kak Aja,
Busynya. Berbual. So tak adalah. Okey, sekarang ni kita raf idea yang dah diberikan kepada Amira. Apa yang tadi ni. Mau kita pergi. Saya nak pergi beli lunch. Saya beli kat bazar tepi tu je. Okay. Yes, jom kita lepas sihat. Oh, silaunya. Bye-bye. Jumpa lagi. Saya nak pergi lunch dekat bazar depan ni. I usually pergi dengan Anis, tapi hari ni Anis tak ada. I'm alone. Panas sih. Kat sini kan hari-hari panas. Oh, tak ada sangat-sangat. Satu je. Tinggal satu je. Dua tak letak sambal. Nah, inilah. Satu je. Nasi tambah. Nasi tambah. Hari ni kan. Ambil. Habis awal dah nasi. Ambil tu lah. Yang main ni depan pun tak berniaga. Oh, betul lah. RM4 je. Ini kurang orang berniaga. RM1 ada dek, RM1. Tak. Alamak, RM2 ada boleh? Boleh. Terima kasih. I got my nasi tomato hari ni. Semalam habis nasi tomato. So, I have finished lunch. Sekarang saya nak pergi solat. So, everyone dah pergi solat Jumaat sekarang. Like, the office is so sunyi. You know? You guys can see everyone has gone to their break / solat Jumaat for the guys. And usually Anis ada with me to accompany me here. Kita orang akan rehat sama-sama dan lepak sama-sama waktu semua orang pergi keluar lunch dan solat Jumaat. But today I'm alone. I miss Anis. I will miss her even more when she done practical. Yeah, I will. Mana nak cakap ni? I will talk to you guys later. Hai, saya dekat rumah. Tak boleh tunjuk mas tengah make up. Nak buat vlog ke? Ya, hari ni saya vlog daripada hari ni a day in my life. Gitu. Dah lama dah. Ya doh, sebab kena record pakai iPad dan aku malas. Hari ni kita akan saksikan perjalanan. Kita nak makan-makan lagi. Tak tahu aku macam tak tahu nak karaoke ke tak. Karaoke kan. Ni okay, 1, 2, 3 pandang belakang. 1, 2, 3. Aku. Hello guys. Belakang muka yang dia jangan zoom in tu mas. Mas nak ambil alih vlog tu. Mas cakap something mas. Hey, ni saya nak makan makanan Korea. Kita nak makan makanan orang.
Orang gapo, orang Korea, orang mata sepet macam saya. Saya mata sepet juga tapi tak nampak kan. Tengoklah. Apa? Yalah macam gitu. Kami dah sampai di IUI. Kita ada Mi dengan Mas Sabila. Saya dengan Mas matching hari ni. Gitu. Saya gabungan seluar anda. Gabungan ni. Ya. Saya gabungan seluar anda. Sekarang kami dekat Dubuyung. Mi tak ikut. Mi dia tak nak makan Dubuyung. Mi selek. Mi selik. Dia nak makan KBB Kutang. Dia nak makan Seoul Garden. Cia, tipu je. Situ Mi. Mas, betul ke kita tuju? Ya, saya tak macam ni. Okey. Okey. Nampak okey. Dia lapar. Hei, kupak. Mas. Makan, Mas. Korang nak apa? Ada yang set tu kan? Oh, nak ambil yang set lah? Bukan. Kan ada yang set dengan nasi. Bukan nasi. Tak, dia macam kalau kau order dia ada ala carte dia ada set. Oh, macam tu. Tapi kalau nak order banyak-banyak, dia macam tu. Set for ni, set for 3 atau 4 orang. Tak nak layan tu. Yang ni macam susah lah sebab kadang-kadang tak orang nak. So, better ambil masing-masing lah. Patutlah. Ibu yang tu tengah baca tu nak send ni macam mana Keruna kerja awak. Oh, saya banyak kerja minggu ni. Sama. Aku sampai tak sempat nak buat novel. Aku banyak kerja sangat. Satu. Aku kesalahan aku minggu ni aku pergi ambil offer untuk jadi beta reader. Aku rasa itu kesalahan paling besar. Tapi tak apalah, dapat duit. Mi, apa kesalahan yang awak buat? Apa kerja awak hari ni? Minggu ni? Sama je macam Mas. Kerja saya, copywriting, live hari ni lah. First time live dengan Mas. Live hari ni. Ini kita live sekali. Kita orang kalau live sekali aku rasa okey lah. Sepatutnya dia buat macam tu. Tak, aku rasa nanti kita kena bagi tahu lah. Aku rasa nanti kita kena bagi tahu Kak Nat dengan Ray. Kita orang buat macam ni. Kita live satu-satu. Contohlah, kau akan cakap pasal jiwa, aku akan cakap pasal JC. Tapi dalam satu platform. Contoh kalau aku akan go for jiwa sekali kadang-kadang, aku akan go for JT kadang-kadang. So kita exchange. Itu jangan Shopee saja. Dia hari ni tak payah buat live sebab si COO ada. So, Encik Zul ada. So, dia buat live dengan Azmi. Saya banyak kerja ya. Saya dah siap saya punya buku 1. Lepas tu tiba-tiba editor yang sana cakap nak kurangkan perkataan. Kalau tak ada. Wih, marah betul. Marah lah. Aku dah tulis panjang-panjang. Pernah dah bercerita sesedap rasa. Tiba-tiba dia editor tu cakap dengan Kak Hajar. Cakap dengan Kak Hajar, lepas tu Kak Hajar cakap dengan aku, Kai, kita kena edit balik lah buku 1. Dia cakap ayat kita panjang-panjang lah pula. Bukan salah ayat tu, salah buku tu kecil sangat. Sebab tu nampak sempit. It's not my fault. The food has arrived. Ni saya punya. Dua-dua, yang ni saya punya. Yang ni pun saya punya. Tidak. Itu saya punya. Ini saya punya. Tidak. Ini saya punya. Sebab dia duduk dalam tray saya. Dia duduk dalam tray saya punya. Mi punya tak ada. Mi punya sampai lagi. Tengok Mas punya. Mas tunjuk. Nak ambil Mas punya lah. Hi guys. So hari ni I seorang je sebab diorang pergi beli yao-yao. So seorang je. I got my yao-yao. Finally setelah 2 bulan dekat sini I got my yao-yao. Takut. We are waiting for May. Sorry. We are waiting for May's yao-yao. Lepas tu kita nak pergi Pok Mat. Dengarlah. Pergi berjimba. Aiskrim tu dah masam. Aiskrim dah masam pakai strawberry lagi. Tengok tu. Aiskrim dah masam. Dia masam. I got my strawberry. We got our yao-yao. Jadi pergi Pok Mart sebab ramai orang. Tiba-tiba semua masuk. Karaoke pun ramai orang, Pok Mart pun ramai orang. Baru nak healing.
Kita karaoke dalam kereta je lah nanti. Masalahnya lagu yang Mas pilih. Nanti kita kena buat playlist sebelum gerak. Dia sesat di highway. Dia bukan sesat di highway. Selalu orang sesat jalan kampung. Tak, kita sesat special, kita sesat highway. Tu nampak dah Uni KL tu. Ni jalan betul lah ni. Assalamualaikum dunia. Dunia perlu tahu. Tahu tak tadi kan kami beli daripada ayah I. Aku punya GPS signal lost. Lepas tu Mas punya dia offer lah dia punya phone. Dia letak alamat rumah. Lepas tu dia tak double check tau. Dia pagi tidur. Dia pagi lepas tu dia pergi baring kat belakang. Tahu tak dia bawa pergi mana? 7-Eleven. 7-Eleven Kajang weh. Jauh weh. Mas ada sepatah dua kata. Tak ada. Kepada 7-Eleven. Aku nak boycott kau. Tak ada. Dah jejak kaki kat 7-Eleven. Aku tak ada dah minum Sloopy. Janji tak akan bertahan sehari je. Esok Sloopy jom. Tahu weh dia yakin weh letak alamat rumah. Dah aku dah becek. Betul aku yakin. Lepas tu kenapa kan alamat tu dia tulis 7E. Lagi kena tunjuk dekat dalam vlog yang hang masukkan alamat tu. Lepas tu close 7E. Baru orang percaya. Tak payahlah. Buat malu je. Ni perlu tahu. Tak ada dia perlu tahu. Sekarang aku nak pergi bom 7-Eleven. Semua. Jangan hang bom Mana hacker? Suruh hacker hack lah 7-Eleven. Kenapa nak hacker? Dunia perlu tahu. Dunia perlu tahu. Dia hack semua akaun bank 7-Eleven bagi ke aku sebab jatuh dan maruah aku. Aduh ya Allah. Akhirnya tak weh dalam map dia cakap lagi 5 minit dah sampai lagi 5 minit. 5 minit sampai mana? Kenapa macam angsa? Bisa. Weh, answer keluar. Dia boleh gelak macam tu. Kelakar je bodohnya. Kelakar ke bodoh ke? Aku dah kencing. Tak ada toilet lah kat sini. Aku masuk Ricis lah untuk kencing. Mata-mata je. Meninggalkan harta karun. Tak nak flush. Tak payahlah bodoh. Mas kenapa kelakar sangat malam ni? Kenapa? Tak tahu dia tengok muka dia sendiri kan. Ini semua salah kau Salah siapa tu? Oh, hi guys, I forgot to end my vlog the other day. Ni hari lain saya baru nak end. Jadi terima kasih sebab sudi menonton vlog saya, vlog intern saya. So much for watching. Jangan lupa like dan subscribe to my channel. Thank you for those yang dah like and dah subscribe. I'm really appreciate you guys. And then please comment down below ataupun you can DM me on my Instagram untuk cakap bukan if you have any content ideas for me during my internship, apa yang korang nak tengok, a day in my life lagi ke, ataupun house tour maybe. I don't promise a house tour, no sorry. Maybe another thing macam in the office punya kerja ke, anything you wanna know like specifically, ataupun ada soalan yang korang nak tanya, you guys can DM me or you guys can just comment down below. So yeah, so thank you so much for watching and goodbye dan selamat malam.